Anak kita ni depan dia cakap kerja dia. Cuba tengok anak kita ni kan, kalau kita ada 2-3 orang anak, lebih pada seorang lah, kita akan tengok anak ni adalah personality yang unik. Anak kita ni jangan kita banding-bandingkan. Mereka ni adalah personality yang unik. Dia pun sebenarnya unik. Allah Ta'ala bagi jadi dia pun tu unik. Tak macam kita. Kita pun unik sebenarnya tak dibandingkan dengan adik-adik. Mari kita kena didik dengan cara yang unik juga. Kalau lah anak kita ni aktif, kita samakan anak kita yang pasif, pendiam. Mungkin kita tak nampak lagi bakat dia. Mungkin bakat dia adalah bekerja craft tangan. Anak kita menjadi seorang pelukis pelan yang cantik, menjadi seorang arkitek. Kau tu adalah satu sumber yang cukup padu, skill yang hebat tu. Ataupun mungkin dia nak jadi cita-cita dia pemain lah, kita kata pemain handset ke, pemain motor ke apa. Kita tak perlukan skill nak bercakap, betul tak? Kita kena didik dia macam lain. Anak kita ni depan dia bercakap kerja dia. Dia kerja dia bercakap, dia bersyarah ke, dia cikgu ke, dia betul-betul macam ustaz ke. Jadi kita kena didik dia ikut cenderungan, dan kita kena sedari keunikan ada pada anak kita, dan kita cuba fahami dia. Kita kan ibu bapa dia, kita kan ibu bapa depa. Inilah kita pun siapa lagi. Aduh.